Tapi bila ada orang tanya dan press, so kita stress. Betul, itu yang kita kena avoid kan bila orang bertanya tu. Tapi itulah kita tak boleh nak elak. Ya, betul, nak elak. Salah satu mungkinlah kita boleh naikkan hormon gembira kita dengan pelbagai cara. Contohnya hormon oksitosin. Semudah kita peluk pasangan ataupun bela kucing. Rosa ada bela kucing. Pasal kucing ni pun ada cerita juga sebenarnya. Okey, apa dia? Ramai juga yang push saya untuk buang kucing. Oh, tak baik betul. Saya menangis. Sangat-sangat turut saya menangis. Tapi saya cakap aku ada Allah. So kita percaya dengan rezeki Allah. Yang bagi rezeki tu adalah Allah. Betul. Okay, bukan manusia yang bagi kita rezeki. Betul. So saya tetap dengan pendirian saya simpan kucing saya. Sekarang sampai sekarang. Sekarang dah bertambah 7 ekor. Wow. Bagi saya cakap. Saya pun banyak kucing. Tak boleh. Kucing main kun ke, kaki kecil ke, kaki pendek. Macam-macam jenis Parsi, BSH semua ada. Kan. Itu sebenarnya bila kita membela haiwan tu dia sebenarnya menggembirakan kita. Hormon oksitosin kita naik, automatik hormon kortisol, hormon stres kita menurun dan hormon seksual kita akan meningkat. Membantu anda ovulasi juga sebenarnya. Yang penting kebersihan lah. Yang penting kebersihan tu je. Kalau kucing kita bela dalam rumah, dah vaksin, insyaAllah tak ada masalah pun. So itu nak mematikan mitos orang lah. Lagi kalau hormon gembira, hormon serotonin. Serotonin tu untuk usus. Sebab tu dalam yang FT Chocolate Cinnamon yang Rozia nak minum ni, dalam ni dah ada probiotik. Probiotik ni adalah bakteria baik untuk usus, untuk bantu sistem perhadaman kita cantik. Bakteria baik dalam usus cantik, automatik hormon serotonin kita pun naik. Hormon serotonin tu hormon gembira. Kalau usus kita cantik, gembira, hormon kita akan meningkat. Jadi hormon stres kita menurun. Ini membantulah untuk kurangkan keradangan, kerosakan sel, terutama yang pernah ada sejarah gugur ke. Ada yang berlagu kat belah kiri saya. So boleh amalkan yang coklat sedaman. Kalau hormon gembira lagi adalah hormon daripada dopamin. Dopamin tu semudah tengok konten yang best. Sebab tu kalau tengok konten Rosie, semua yang best-best. So kalau korang nak circle yang betul, kena pandai follow orang-orang yang betul. Konten kreator yang menggembirakan lah. Janganlah yang asyik-asyik cerita konflik keluarga ke kan.